Oh, sapu lah. Oh, iyalah. Nampak tu? Boiling tau. Bas Gorgon nampak tu? Mountaineer bus tu. Dia punya fountain dia, dia punya waterfall dia. This is lawa. Besar boy. White body. Korang akan nampak bawah tu. Okay. Kita kat mana ni, geng? Iceland! Yes, korang tak salah dengar. Sekarang kita orang berada dekat Iceland. Dan aku bukan berseorangan, ada 4 orang. Ada wife aku, ada Han Gadget dekat situ, ada Z dekat sini lah. So what happens, semalam kita orang fly daripada Barcelona ke Iceland. Sampai je dekat Iceland, kita orang terus pick up kita punya kereta sewa. Kita orang drive lebih kurang 140 km ke sini. Ini adalah kita orang punya first night stay punya area. Dan perjalanan daripada airport ke sini pun dah cukup menakjubkan, guys. Snowy, putih, gunung ganam, black and white. Tapi bila mana malam, seram. Gelap, like a pitch black kind of gelap, guys. Tapi Alhamdulillah kita berjaya sampai dekat kita punya cabin cottage ni. Dan speaking about cabin dan cottage, jom. Ini kita punya cottage ya. Jom. Ini adalah cottage kita. Tours cottage sikit. Okay, baik. Alright. Masuk. Okay. So ini of course abaikan kesepahan. Of course kita dah semalaman. Jadi kita ada meja, ada heater tu yang paling penting sekali. Sofa, and then kita ada Toilet dulu. toilet yang quite spacious actually. Dan ini adalah untuk 4 orang punya. And then kita ada kitchen yang lengkap. Ada segala barang-barang, stove, oven, peti sejuk. Bilik 1, bilik 2. Yep. Sofa tidur, first night macam mana, Zack? Mantap selesa kan. Dia ada heater settle. Dan untuk kereta sewa, kita sewa daripada Lotus Car Rental Iceland. Ini adalah Land Cruiser. The reason kita ambil yang ini adalah, of course, first dia adalah 4x4 besar. Yang kedua adalah dia guna diesel, should be lebih economical. Yang ketiga, dia punya storage area dia lebih besar. Dan macam korang nampak, the area snowy like crazy. So semalam, macam mana ni? Boleh tak? Nampak? Nak tunjuk dalam, mak. Dah masuk ais. Mak, dalam dia memang spacey gila. Belakang dia kan. Jom kita tunjuk ruangan boot belakang. Kenapa ruangan boot belakang penting? Sebab kita orang ni berempat dan luggage semua besar-besar. Dan bila aku bawa wife aku, perempuan punya beg lebih besar daripada lelaki lah. Jadi yang ini bukan sekadar besar, lebih daripada memadai. Nampak? Boleh 4 luggage, 5 luggage, 6 luggage pun mencukupi. So kalau korang datang Iceland, 4 packs, ada 4 luggage besar, ini memang sangat-sangat recommended lah. So ke mana kita akan pergi hari ni? Stay tuned. Let's go. Okay, so basically kita dah kemas barang. Kita dah loading masuk dekat dalam kereta. Jom kita nak check out. So, nampak dekat tangan Ijat tu. Tu benda apa, Ijat? Ini namanya ice scraper. Ice scraper. So bila kereta dah macam itu, kena scrap ice dia. Oh, sapu lah. Macam itu. So kita dah settle check out, dah settle buang sampah. Sekarang kita nak keluar. Matahari dah naik. Nampak lawa gila babek naik. Betul-betul putih. Tapi problemnya adalah jalan memang full covered dengan ice. So kita first time drive such condition, kita pun tak sure how. Harap kelengkapan semua lengkap untuk kita memandu. Semoga dipermudahkan. Semoga tempat kita nak pergi pun buka. Jadi jom. Okay, kita dah sampai first venue of the day. So basically tempat pertama kita hari ni adalah Geyser. Geyser ni, ni masuk dia. Tapi lawa ni dia punya informasi dia lah. So Geyser ni sebenarnya dia berkisar pasal geothermal, nampak tak? Walaupun dia ais, nampak dia ada lubang-lubang tu. Nampak tu? Nampak begitu apa? 80 ke 100. Nampak? Walaupun tempat ni ais, Yes. ada panasnya. Ada panasnya. Nampak? Dalam Keindahan ciptaan Tuhan. Alhamdulillah. Kau buat macam Omar Hana kan? Oh iyalah, nampak tu. Boiling tau. So rasanya ni kita dah sampai dekat dia punya main checkpoint dia lah. So ini tempat apa? Geyser. Ini tempat countdown dia lah. Yes. Jadi dia akan meletus. Benar. Mana meletus? Situ. Kat situ. Macam dah bergelora. Tu. Ya, dia macam Dia macam tengah menyedut. Boom. Cerak cepat sikit. Cerak cepat sikit coy.
kita berjaya mendapatkan beberapa letusan. Dia punya julat menunggu dia lebih kurang 5 minit ke 6 minit. Itu julat dia lah bagi siapa yang datang. 5 ke 6 minit, satu kali letusan, 2 kali letusan, 5 ke 6 minit lagi lah. Julat dia macam itulah. Ni, ada soalan ni. Kan snow kan? Kalau termasuk mulut, patah rasa tak? Itu mungkin tak sengaja. Tak sengaja. Tapi sekarang memang tengah snow ni. Dan snow yang heavy jugalah ni. Jadi kita nak move to the next place. Tapi tempat ni memang sangat-sangat cantik. Puas hati. Baru tempat pertama ni. Yo. Alright, next venue. Sekarang kita nak pergi tengok sepatutnya waterfall Gulf Force. So kat sini adalah dia punya package dia. Kalau korang nak naik bas Gorgon, nampak tu, Mountaineer bus tu. Bus tapi kepala lori, tayar 4x4 Bigfoot. Boleh. Ni pun menarik kan ni. So daripada kita punya parking, korang tengok laluan dia. Epic bike. Sana tu kot nampak macam ada lembah-lembah tu. Sana tu. So guys, kita dah sampai dekat Gulf Force Waterfall. Korang nampak tu, dia punya view dia, dia punya fountain dia, dia punya waterfall dia. Sekarang ni musim sejuk lah. Musim sejuk jadi korang akan nampak snowy, putih-putih macam tu. Tapi kalau korang boleh nampak, dia punya stream of water tu sangat-sangat cantik kan. And then kalau korang tengok kan, dengan batu-batuan dia, nampak coklat-coklat ni memang sangat-sangat nice gila, nampak. Okay, so kita dah settle dekat Gulf Force. Sekarang kita nak heading to the next punya area. Cumanya ada satu tempat yang kita terpaksa skip lah sebab dah terlampau lewat. Dan dia akan divert lain tau. Tak apa, nanti kita tengok kemudian. Sekarang kita nak heading to next place. Jalan ni lawa bila jalan lurus macam ni nampak macam dalam movie lah. Hujung gunung. Okay jap Wah, Han okay? Mantap. Wow, lawa. This is lawa. Beautiful. Gorgon potong. Besar bai. Berais. Dia bawa keluar dari gua ni. Besar bai. White body. White body tu. Korang nampak ni, the reason kenapa orang suggest untuk pakai sunglass dekat Iceland. Nampak ni, bila cahaya memancar dekat jalan dia yang icy dan dah berair ni, dia memantul, silau bai. Nampak? Okay guys, kita dah sampai next place. Kali ni merah tanahnya. So sekarang kita nak pergi Carrier Crater. Jadi nak masuk dia kena bayar tiket. Antara semua tempat kita pergi hari ni, yang ini kena bayar tiket ISK 700. Jadi ni kita punya tour guide kita dah buat payment. So Carrier Crater ni, inilah dia. Basically dia adalah kawah gunung berapi. Cuma je kalau korang perasan, dia punya kat sini merah-merah tanah dia tau. Nampak? Kalau dekat tempat ni, kawan dekat Iceland ni, dia punya tanah-tanah ni warnanya coklat-coklat hitam tau. Kat sini merah sebab dia kata kat sini dia penuh dengan iron zinc. Dan kawah ni, kalau biasa bacaan aku, dia adalah paling muda kalau dalam bahasa geological lah. Usia lebih kurang 3,000 tahun berbanding yang lain lah. Jadi sekarang sebab tengah winter, dia beku. Kalau tidak, dia nampak air dia merah-merah macam tu. Panggil ice of the world. Mata dekat bumi. Nampak ni sejuk. Nampak kat sana. Kita boleh mengelilingi jalan sana sampai situ. Nak turun kat bawah boleh. Nampak tu, kalau nak turun. So kalau nak mengelilingi Carrier Crater ni, kita kena mendaki. Dia tak ada macam proper jalan ke. Dia macam dakian macam ni lah. Dan each of the ni kita mengelilingi dia. So boleh nampak lah pelbagai angle-angle yang berbeza. Tadi kita dekat sana, dekat sini, nampak. So kita lagi sikit nak sampai ke puncak. Ke puncak dunia. Menuju puncak. Yes. So dia memang tak ada
trail punya road yang proper, memang kena daki. Tapi kalau korang boleh nampak macam aku cakap tadi, dia punya batuan ni berwarna merah. Bila kena cahaya lagi merah nampak. Kita dah sampai. Sepatutnya ini adalah kepuncakan. Nampak? Kalau kita panjat, hati-hati, korang akan nampak bawah tu. Tadi kita dekat sana. Tu kereta parking. Ni puncak dia. Nampak? Nice. Now kita dah settle atas ni, kita nak turun balik. Dekat sini kalau korang boleh nampak kan, ada dua perbezaan lah. Yang ini snow, yang ini icy ataupun icy lah, maknanya snow yang dah kena air ataupun dah cair. Air ni yang bahaya, yang jahat ni. Dia akan licin kalau tak pakai stud dekat korang punya kasut. Jadi kena hati-hati. Trail dia nampak dorong-dorong ke sana lah. Tapi sebelah sini kalau korang boleh nampak kan, ni macam batuan, sini tu pokok hijau. Dan dia ada border, dia macam potong. Sana matahari, nice. Tapi best tau, dekat Iceland kau nampak kalau tak tahu nampak tak nampak, tengah turun snow ni. Nampak? Pergi snow. Jadi kau dapat merasai semua. Matahari, mendung, hujan, snow. Geysir. Nampak? Lama. Kita dulu budak ulat lah. Kan? Comel sikit lah. Kalau yang tak comel macam mana? Tadi dia cair. Yang ni dia macam geguli. Sampai dekat sini, kat sini ada satu anjung ni. Mungkin kat sini view dia lagi menarik lah kot. Betul. Sini adalah anjung yang sebenar. Okay, settle kita punya hero kereta. Alhamdulillah, setakat sekarang semua tempat cantik-cantik, majestic. Okay guys, sekarang kita bergerak dah. Dan cuaca nampak makin menggelap. Nampak? Dan sekarang lebih kurang pukul 4.20. So kita stop pergi dekat ni, Kronan. Kronan ni adalah dia punya macam groceries punya store juga tu, macam bonus tu. Ini pun salah satu yang besar juga dekat Iceland. So kita nak cari apa ni kan? Barang masak. Gaya macam nak masak asam pedas masing-masing cari bahan masak. Jangan main-main tau. Tofu ada, tempe pun ada tau. Original tempe. Yippee. Kau sini jap, kau nak ni. Kau tak jenama dia? Sucker Punch. So dekat sini ada macam contoh yang inilah, yang ini je panaskan je. Dan dia adalah halal. Nampak? Celah-celah ni nampak banyak dah habis nampak. Ini mesti barang rare ni. Penang curry chicken. Okay, kita dah settle grocery shopping. Now kita nak heading towards tonight punya stay lah, which is 50 km daripada sini. Area St. John Foss. Macam tu. Nampak belakang dah penuh lah. Jom kita. Okay guys, kita dah nak sampai penginapan kita. Hijab pun dah berdiri tegak tu. Lagi 9 km, 8 km. Dan kalau korang boleh nampak, salji pun dah mula mendebal datang. Dan dah mula gelap, foggy lah. Tapi satu benda yang kalau kita boleh perasan, Iceland ni memang dataran tau. Nampak? Seluas mata memandang, kiri dan kanan. Jadi no wonder lah dia punya angin tu kadang-kadang kuat gila tau. Sebab dia tak ada rintangan pokok ke gunung sangat. Ada tapi tak banyak. Dah nak sampai Asgardor. Yes, kalau dekat GPS, nama jalan ni adalah Jalan to Asgard. Road to Asgard. Okay, jom kita tengok proses check-in ni macam mana. Sebab diorang kebanyakannya self check-in tau. Tapi yang hari ni punya stay lagi lawa daripada semalam patutnya. Sebab apa? Dia memang dekat dalam forest punya cabin. So kalau based on Airbnb punya apa? Kalau based on Airbnb punya instruction, dia kata terus pergi nombor 3.
Jom kita cari cabin nombor 3. Wih, tapi nampak warna merah tau road dia. Zat besi. Tu nombor 3 depan kau Han. Ni kita punya. Kereta parking mana? Oh tu. Kereta boleh parking situ. Style lo. Kamu lawa. Ada laundry. Okay, room tu Okay, room tu. Bismillah. Okay, so ini adalah kita punya stay untuk malam kedua dekat host bulur-bulur. So, ni kita ada almari kasut. Almari kasut. Ini nice tu. Jat. Ada laundry. Ni welcome minibar. Oh, nice lah Tapi satu benda, tengok sini dia punya Swiss kat Iceland aku pasal sana terbalik tau. Okay, macam ni buka. Kalau kita macam ni buka. Dia macam ni buka. Seat, meja makan, TV. Oh, ni ada view lain. Nice lah Coffee machine. Peti ais yang besar. Oven. Bilik air yang bersih. Oh, bilik air mewah. Right. Lepas tu, bilik ada 2. Satu di sini. Ada tempat ganti baju. Tingkap pun menarik tu. And then bilik air yang kedua. Bunk bed. Ni untuk Han dengan Ijat. View nice. Nampak? Malam ni Ijat masak. Oh, thank you Ijat. Nampak ni. Apa ni? Pasta pesto. Seperti minum air oren. Kita lencau ni. Bismillah. Apa yang mana pasta pesto? Pasta pesto. Ada rasa herba lah. Pesto. Semalam chef Ijat masak. Apa yang berlaku ni? Hujan ke? Snow. Oh yo, snow ah. Oh. Ni kira snow bulat-bulat. Wow, ketulnya. Wah, makin tak ada harapan lah nak tengok aurora malam ni. Ini macam punya barang.